Oh, hari ni saya jadi ninja balik untuk robohkan bengkel yang lama ni. Jadi macam ni. Tapi sebelum saya boleh runtuhkan saya punya bengkel ni, benda pertama saya kena fikirkan adalah ini, sistem solar ni. Macam mana? Bila ada cahaya matahari, solar panel ni semua menghasilkan satu ketul ni 60 volt. Kita kali dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 kali 6 dalam 360 volt dia boleh sampai. Tinggi. Jadi kita tak boleh nak tutup switch terus sana. Cara mudah sama ada macam ni tengah redup ni okey, dia akan voltage dia drop, ataupun satu cara lagi kita tutup solar panel kita ni. Okey, sekarang kita tengok dekat MPPT dia. Input voltage dah drop sikit 200 volt, tapi yang penting current dia tak tinggi. Jadi watt dia rendah lah. Kalau beribu watt kat situ, tutup sini terus spark. Sekarang dah tak ada input, kita akan tutup pula switch inverter ni dan kita punya bateri kat bawah. Settle, barulah saya boleh cabut dengan selamat. Ni, tersangkut saja. Key cover. Alright. Inverter cabut. Okay. Set solar yang saya guna ni daripada M&A Gadget dalam 10,000 kWh dia punya bateri. Saiz dia cukup besar untuk saya pasang balik dalam studio ni dan hidupkan aircon saya 24 jam. Sebab apa? Saya nak kurangkan kelembapan dalam rumah ni. Kalau tak, habis kulat. Kira jadi dehumidifier lah. Okay. Ni. Angkat dia tahan Skru, nak guna skru kena straight. Macam ni. Kalau setengah tak boleh. Lepas tu kena sambil tolak tekan. Satu cabut. Okey, pusing. Okey, cantik. Okey. Saya akan ready. Lepas. Nampak? Dah gitu. Gitu. Okey, ready. Dia akan jatuh. Ready. Salman pegang hujung mana? Yang join saya hari ni adalah Kak Kila dengan anak-anak dia. Budak-budak ni nak belajar memang take time sikit awal. Tapi bila dah dapat tangkap tu, kerja kita jadi senang lah. Sekarang kita nak cabut ini pintu. Kita ada engsel sini, kena cabut engsel dia. Satu. Okay, ready. Okay, ready. Hop. Okay, ready nanti dia jatuh ni. Pegang kuat. Dah. Okay dah. Thank you. Hup. Okay, kosong. Oh iya. 5 tahun lepas kita duk buat, sekarang dah bogel dah balik. Alright lah, kita buat bumbung pula. Saya cabut dulu papan manis tepi dia ni. Dan untuk naik kat bumbung, saya akan gunakan papan. Ini atas nasihat orang sebelum ni lah. Dia orang suruh letak papan alas supaya senang saya pijak bumbung. Kira tambah luas permukaan lah. Okay. Semakin. Boom. Alright. Final. One, two, three. Alright. Sekarang disebabkan bumbung ni besar, saya tak boleh nak turun ke sana. Saya kena cabut satu-satu. Wow. Gaya pun kena buat. Ui. Woohoo. Ui. Wow. Okay.
Okey, last screw. Saya nak guide dia jatuh slow-slow. Okey, nice. Slow-slow tolak dia jatuh. Better ni boleh guna balik ni. Jadi tak naklah buang. Kita cabut. Okey. Oh, sayang ni. Satu better ni berapa ringgit dah? RM20? 18? Kalau korang tengah ucap kereta tapi tak boleh buat decision kan, boleh try Scroot. Korang boleh masukkan nombor plate kereta, lepas tu pilih jenis apa. Contoh kereta ni berdaftar di Malaysia, lepas tu saya nak pakai ni instant punya. Tunggu kejap dia proses, lepas tu kita akan dapat Scroot punya report. Nak tahu kereta ni pernah accident ke, kena banjir ke, pernah dicuri ke. Bila ada data gini, confident lah kita nak buat pilihan. Ini report instant lah, dia ada macam-macam fungsi lain lagi. Korang pergi je scroot.my. Okay? Jom sambung. Bumbung settle, kita selamatkan kayu meja ni. Saya akan guna balik. Ini kayu getah dulu. Dia gunakan finger joint. Okay. Ni kita boleh guna balik. Sayang ni. Okay. Alright, tinggal frame. Kalau korang ingat, saya buat panel by panel. Kita buat side, kemudian kita sambung kemudian. Saya sambungkan pula dengan skru saja. Jadi, tinggal kita nak cabut skru, lepas tu panel tu boleh tanggal. Tak silap saya, satu batang ni saya skru dalam 5 macam tu lah. Bila dah tanggal semua, kita akan kopek, dia akan keluar ke tepi sana ni. Jom. Tolak sikit sebab bawah tu saya letak gam construction tau. Sekejap. Okey, settle. So bolehlah bawa alihkan ke tepi dan saya akan settlekan selebihnya. Kita tengok kondisi deck ni okey tak? Oh, dah ada andai-andai. Kita try buka jap. Saya nak tengok apa dalam tu. Sebab dulu untuk finishing ni saya pakai neem oil untuk serangga dan varnish untuk seal kita punya kayu. Lepas saya gaul, terus saya sapu dekat frame deck ni. Cuma itulah, saya banyak fokus dekat atas je, bawah tu kurang kena. Kayu untuk decking ni pun sama juga. Patutnya saya sapu awal, baru saya screw kemudian. Bila dah screw gini, macam mana saya nak sapu yang expose kat bawah tu? Itu yang daripada atas nampak cantik, tapi kita tengok bawah, anai-anai sudah masuk. Tengok tu. Kalau tengok frame decking ni pun habis. Yang tengah-tengah semua kena anai-anai. Yang tepi-tepi tu okey sebab anai-anai tak dapat makan, ada neem oil. Cuma yang bahagian tengah ni, bila bawah tu ada tempat yang tak kena, habis dia masuk. Jadi pengajaran untuk saya, sebelum buat struktur kayu, buat treatment awal-awal sebelum pasang, bukan selepas. Kalau tak, ada kemungkinan lah tempat yang expose. Alright, sebelah ni dah settle. Saya ada satu lagi. Kat sini lain pula masalah dia. Ini bahagian saya simpan kayu-kayu tau. Kalau korang perasan, tepi tiang-tiang ni saya ada buat treatment yang sama. Cuma atas ni saya tak buat sebab ingat anak-anak tak sampai. Rupanya jadi mangsa lebah kayu pula. Aduh. Dan untuk buat frame ni semua, saya gunakan kayu pine tau, yang saiznya 1,5 inci ataupun 4 cm kali 4 cm kali 9 ataupun 1,5 inci kali 3,5 inci. Bila kita dah coat kayu ni, walaupun pine, boleh je dia survive kat Malaysia. Sebab saya ni dah 5 tahun, jadi kalau ikutkan kondisi ini, boleh lagi tahan lama lagi. Saya rasa sampai 10 tahun pun tak ada masalah. Cuma kena pastikan coat betul-betul dan kurangkan kena air lah. Walaupun sini lembab, bahagian ni yang lembab tu saya nampak okey je.
Tapi yang lagi cantik bahagian yang tak kena air. So jom kita robohkan ni pula. Nak robohkan yang ni saya kena berperang sikit lah dengan lebah kayu. Banyak kayu saya buang. Jadi bila lebah-lebah ni nak balik ke rumah dia, tengok tak ada rumah, dia duk target saya lah. Okay, so kosong. Wih, penat. Kalau korang tengok, saya dapat boleh lebih dalam 70%, 60% ke 70% lah kayu yang saya dah guna sebelum ni. Saya boleh guna balik untuk buat projek dekat studio tapak baru tu. Si channel, batten semua saya rasa lebih kurang lah dalam 60% juga saya boleh gunakan semula. Sekarang nak pergi ambil lori pula. Tapi tu video lain. Kita kena bawa semua benda ni pergi ke tapak baru. Lepas tu kita buat banyak lagi projek kat sana. Alright, tu je. Saya rasa saya punya perkongsian ni bermanfaat. Korang nampak dah proses nak menjatuhkan sebuah struktur tu mudah? Tak adalah. Dia still penat lah, tapi tidak sesusah masa kita nak bangunkan struktur. Kalau tengok banyak lagi video education yang menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe sekali. Kalau nak support Fasa 3 punya studio Berani Buat, pergi ke link bawah ni, beranibuat.com/fasa3. Jumpa dalam next video. Saya Muhammad Syafiq. Assalamualaikum.